Asal buat apa tu? Nak buat kereta lah. Buat kereta. Wah. Jadi kereta. Kakak, hari ni kita buat kereta lagi. Ya, dah keluar ni. Kita nak keluar jalan. Okey, jom. Kita nak pergi naik kereta. Lepas tu pergi ke mana? Underworld ke Waterworld ke, benda tak nama tempat tu. Kereta dah dapat semalam petang. Tapi tak bawa lagi, cuma bawa daripada hotel tu sampai ke parking je. Parking dalam ni mahal juga ni. Tak tahu berapa ringgit kena bayar. Sejam RM5 daripada petang malam sampai ke tengah hari ni bayar kan. Sebab dia tak boleh suka parking tepi jalan tu, kena saman. Lepas tu nak parking dia punya tapak dia, ada kat belakang sana tu. Tu sejam RM3 rasanya kot. Malaysia punya style. Dia punya style kalau minyak tu kalau boleh lagi bawah merah lagi okey. Dapat kereta je kita sewa kan. Minyak mesti dah nyala. Dia lepas tu kita dah isi pula. Kita duduk pergi kira nak isi banyak kan, takut ada lebih kan masa nak pulang. Tak tahu isi kurang kan, kejap lagi jalan-jalan nak isi lagi tak cukup. Dia jadi macam tu pula. Sekarang isi lebih nak pulang kan, rasa macam rugi pula. Ada beza macam kalau dekat Jepun tau. Jepun ambil kereta minyak mesti fullnya. Kalau kita jalan-jalan, dia cakap masa pulang minyak mesti kena full. Bermakna bila kita dapat minyak full, kita start kereta je, kita terus jalan kan. Sampai mana takat minyak tu kita gunakan. Bila kita pulang kita isi. Bermakna kita cuma isi takat yang kita guna je. Tak ada rasa macam rugi sangat. Beza lah. Kebanyakan Malaysia kalau pergi dapat minyak yang dah merah ni memang standard lah. Jarang lah dia dapat minyak full. Kau pernah ke dapat minyak full? Dia kata kalau pulang minyak mesti full. Patutnya kena buat macam tu, lagi senang. Jadi bila kita dapat minyak full, kita pakai lah macam mana pun, kita pulang kita full kan. Patutnya diorang kena buat macam tu. Jadi tak ada siapa-siapa rugi tau. Kita tak ada rasa rugi, owner kereta pun tak rasa rugi. Kita dah sampai dah. Hotel kita kat belakang tu. Ni tempat dia. Jarak daripada hotel tu ke sini 450 meter je. Saya pun tak tahu kenapa kita sewa kereta. Mungkin dia nak pergi tempat lain kot lepas ni. Kalau tak jalan kaki je, saya rasa dalam 10 minit sampai kot. Macam ada orang. Kenapa kakak? Kecil. Batin. Ini.
panas. Ambil rasa lagi. Nak Boleh balik rasa. dah ke? Baru sampai. Oh sampai. Mau sampai lagi nak balik dah. Tak oi. Ambil. Yang tak payah air kamu lah nak main dia. Ni dia. Sedap oi peneram dia. Kalau panas. Kuih peneram ni. Kuih peneram ni dia panas sedap, sejuk pun sedap, lembut sedap, keras pun sedap. Memang sedap. Ni kat sini dia ada tu, ada donat tu. Ni donat. Maple lah. Nak cak ayam. Oh. Kedai ni terletak dekat Petronas, dekat Harbour Park. Bolehlah singgah sini kalau nak makan laksa ke, mi rebus, air kelapa ada, cendol. Sedap tu subjektif lah. Boleh lah kan. Aduh. Let's go. Kita pergi ke destinasi seterusnya. Tak tahu kan. Tak ingat tahun bila lah, lama lah. Sekarang kita baru sampai lagi. Kita tengok. Yang ni akan menjadi kenangan baru lah. Yang dulu tu dulu tak ingat 2009 ke 2000 apa. Lama lah. Kereta ni manual jadi tu button dia dah tak boleh nak tutup buka secara auto. Tempat yang mati, banyak tempat kena bayar. RM5 tiket dia. Tempatan RM15, RM10. Tandas. Tak tahu tandas, jom. Benar. Aici. Hadir. Dia yang ni dia tambah kan. Asal ada pipe sini bapak? Air luar bapak. Oh tak. Tak kat situ. Patutnya dia jadi pergi lupa. Okey, ni dataran Lang. Selain daripada Lang ni, dia ada jual-jual tu lah. Souvenir, air-air semua ada lah kalau nak beli kat situ. Sini pun ada. So basically datang ni untuk ambil gambar je lah kan. Tu ada satu train tadi, kereta api tu boleh naik. Budak kecil boleh naik, dewasa boleh naik, dia pusing lah. Yang sana tu Maha Tower. Tu Maha Tower mana? Tu tak nampak. Dekat sana ada buat bike fest, Langkawi Bike Fest. Semalam saya pergi, hari ni pun saya singgah lagi tadi. Dia tak ramai orang. Tak ramai orang sebab tak tahu lah. Tapi biker ramai tau tadi dekat jalan. Dia orang lebih suka pusing-pusing kot dekat Langkawi ni daripada duduk melepak tu, tak ada apa kan. 2 kali lah semalam petang saya sampai. Tadi pun saya sampai lagi, saya tengok memang tak ada. Ingat semalam pasal belum hari event kan. Hari ni hari Sabtu dah. Lepas tu dah hari event lah. Belakang tu sunset. So dia orang ambil gambar sunset. Okay lah sini. Kira just nice lah. Setup time sampai sini pukul 7 macam ni. Dah tak panas. Kalau letak kat sini pandai berdenting kot. Nampak open je ni kan. Tu dia Lang.
Elang dia. Ini kali kedua lah saya datang sini. Walaupun Langkawi ni saya pernah dah sampai 2-3 kali. First time saya sampai sini, bila first time saya datang Langkawi, ni kali kedua saya datang. Sebab daripada sana tu nak kemari mata-mata untuk tengok benda ni tengah-tengah hari panas tau. Ni dah redup sikit boleh lah datang sini pusing-pusing. Ramai orang kat sini bergambar je lah. Apa dia? DJI Elang. yang baru. Baru lama ni? Baru Ni baru ni? Tak ada antena dia pun. Baru Elang. Kenapa dia kena hilang macam gemuk? Mana? Elang ni gemuk? Tak lah, macam ni lah. Dia nak cari ikan bakar dekat dalam tu, dekat yang apa nama tu, Mona Lisa. Tutup pula. Terpaksa lagi datang ni semula. Makan kat sini. Hari ni macam ramai sikit orang lah. Yelah weekend kan, memang macam dia sepatutnya. Orang ramai. Hari yang tu datang first day tu memang tak ada orang. Clear. Ni ada okey lah. Ramai sikit kan, orang nampak macam suasana percutian. Ramai orang. Kita nak suasana je. Nasi ikan bakar. Ni ada ikan bakar ni. Dia mak. Dia mak. Tuan, titik. Dia tak ada tu. Mihon goreng RM8 tau. Mi goreng RM7. Roti jala RM5. Ni apa ni? Wadah. Padi bakar je lah. Bakar biasa atau bakar Sama-sama lah. Lain sikit. Belah ni tak tahu kat mana. Ni kat belah kat mana? Lau juga. RM300 RM30. Berapa ketul je? Ini 300 gram. Berapa keping je? 300 gram RM30. Jangan kena orang Berapa total saya tak pasti, tapi saya tengok satu harga tu, saya cakap memang harga dia memang standard KL lah kot, restoran. Itulah. Okey, tu je. Balik bilik lah, penat dah. Masa saya tidur. Perfume